Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati. Kali ini saya ingin memberikan pandangan respon terhadap satu isu yang menggemparkan dan menyebabkan berbagai perkara berlaku di dalam negara ini berkaitan dengan penahanan seorang bekas setiausaha politik bagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan juga perkaitannya dengan beberapa kes, sama ada berkaitan dengan surat sokongan, sama ada dengan video yang tular, dan juga kaitan dengan seorang setiausaha politik beliau yang lain. Saya mengambil masa untuk meneliti dan juga memberikan ruang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menzahirkan pendirian beliau. Dan hari ini pada 2 Disember 2025, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berdiri di dalam Dewan Rakyat, menerima soalan, sama ada soalan asal maupun soalan tambahan daripada yang berhormat ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat daripada kerajaan dan juga pembangkang. Sudah tentu persoalan berkaitan dengan bekas setiausaha politik beliau muncul dan dipertanyakan secara tepat kepada beliau. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempunyai pilihan untuk mendiamkan diri, memberikan ruang kepada proses berjalan tanpa memikirkan beban itu kepada beliau. Namun sebagai seorang ketua dan pemimpin, beliau bertanggungjawab terhadap pasukan beliau. Beliau menyebutkan, dan kita tahu yang merujuk kepada Datuk Seri Samsul Iskandar, beliau pada peringkat awal dikaitkan dengan satu surat sokongan dan kemudian dipertahankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan satu asas. Ayat yang ada dalam surat sokongan itu masih lagi di dalam penggunaan yang dibenarkan oleh pekeliling. Selama mana tidak ada unsur indikasi memaksa mengarahkan kelulusan dan pemberian secara terus, namun ianya tetaplah dikritik dan juga diberikan teguran keras oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Namun munculnya tuduhan yang baru melibatkan seorang perasuah hakikatnya, iaitu Albert Tai, yang mengakui bahawa memberikan sumbangan-sumbangan politik ataupun boleh untuk difahami ataupun dituduhkan sebagai suapan. Maka ketika itu beliau mengambil tanggungjawab untuk meletakkan jawatan dan kemudian SPRM memanggil dan ditahan untuk siasatan. Dan tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebutkan satu perkataan bagi saya agak keras, tegas berkaitan dengan urusan ini. Ketika mana ada yang menyatakan tentang tidak malu ke, tidak begitu, terutama daripada Masjid Tanah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menegaskan satu perkara. Bekas setiausaha politik beliau itu digari dengan baju oren, dan apa lagi yang kalian mahu? Beliau boleh menggunakan kuasa, menghentikan, memberikan 1001 alasan, tetapi itu tidak. Beliau menyatakan bahawa terus disiasat, dan bahkan kalau kita melihat kepada asas itu seakan-akan ia dipermalukan. Namun begitulah. Apa yang dipertegaskan, apa yang ingin diperjuangkan oleh Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah satu, melawannya walaupun datang daripada pasukannya sendiri. Kemudian dia dikaitkan juga dengan seorang sahabat saya. Saya perlu untuk berterus terang, ia sahabat saya. Saudara Muhammad Kamil bin Abdul Mun'im, setiausaha politik Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan di MOF, Kementerian Kewangan, tular satu surat yang beliau juga menyerupai apa yang tular sebelum ini yang dikaitkan dengan setiausaha politik kanan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ayat yang digunakan mengikut tata caranya, namun tetaplah diberikan peneguran oleh Yang Amat Berhormat. Dan kita tahu apa yang beliau dan orang-orang politik ini akan mengeluarkan surat sokongan dan telah pun diberikan tata cara penggunaan perkataan itu. Kadang-kadang apabila dikeluarkan surat tersebut, ia mungkin salah ataupun disalah fahami ataupun dituduhkan. Kalau tidak keluarkan pula, ianya adalah sangat juga dikritik dengan hal yang sama, tidak membantu, tidak mempermudahkan. Kerana surat yang masuk itu saya tahu, kerana saya juga selalu bersama dengan beliau melihat bagaimana kerja. Saya tidak mengatakan bahawa beliau tidak melakukan kesilapan, mungkin akan berlaku kesilapan. Tapi dalam hal ini, surat yang tular pada November 2023, beliau menyatakan supaya dipanjangkan
maka itu akan diproses mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan kerajaan. Ia boleh ditolak, ia boleh diterima mengikut merit-merit yang ditetapkan. Sebab itu diletakkan bahasa itu tidak boleh untuk mengarahkan kelulusan. Maka untuk mengkritik itu tidak mengapa. Namun saya fikir banyak juga surat-surat berkaitan dengan rumah yang rosak, terbakar, berlaku runtuhan tanah, dan surat-surat sokongan itu mempercepatkan proses memberikan hak mereka kerana mereka di kalangan mustad'afin, orang-orang yang ataupun orang-orang yang dhaif, orang-orang yang diuji musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, saya tahu mungkin orang akan bersetuju ataupun tidak. Cuma Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi memberikan satu poin yang cukup jelas. Tatkala beliau menerima teguran itu yang mengaitkan kepada pegawai-pegawai beliau, tetapi kita juga dapat melihat satu surat yang lain juga timbul daripada negeri pembangkang, daripada Terengganu, salah seorang exco melulus ataupun memberikan indikasi arahan untuk runding terus terhadap projek. Di sinilah hipokrasi yang diangkat, yang cuba untuk didedahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau kalian marah kepada isu ini, kenapa kalian tidak pernah terpacul untuk menegur, menghukum, bahkan menolak amalan tersebut apabila datang daripada kumpulan dan kaum kalian sendiri. Yang jelas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak membela tatkala salah seorang teman perjuangan beliau, tatkala salah seorang pegawai beliau yang dekat ditahan, dipakaikan baju urit, bahkan digari. Namun pendirian yang sama tidak datang daripada pihak yang bertalu-talu menyerang beliau di dalam Dewan Rakyat sebentar tadi ataupun pada pagi hari ini 2 Disember 2025. Cuma yang saya ingin berkongsi terhadap satu ucapan Nabi SAW, yang mana ia adalah memberikan nasihat kepada Abu Dhar, seorang sahabat Nabi yang sangat-sangat saleh. Sangat-sangat saleh. Tuan-tuan boleh baca tentang latar belakang Abu Dhar radhiyallahu an. Tetapi Nabi SAW mengingatkan kepada beliau, apabila beliau mungkin tertanya-tanya, kenapa ketika mana sahabat yang lain diberikan tanggungjawab pentadbiran, namun beliau tidak diberikan. Nabi SAW menyatakan kepada Abu Dhar, Ya Aba Dhar, innaka dha'if, wa innaha amanah, wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah, illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Wahai Abu Dhar, sesungguhnya engkau ini lemah, iaitu lemah dalam pentadbiran, dan ini adalah perkara amanah. Di akhirat nanti ia akan menghina dan menduka citakan kecuali orang yang dapat menjalankan dengan penuh kebenaran serta melaksanakan tugas yang dipikul ke atas tengkuknya itu. Juga ada satu riwayat dalam Sunan Ad-Darimi, hadis yang hasan, Abdullah bin Mas'ud menceritakan bagaimana di akhir zaman orang akan dikelilingi dengan fitnah, perkara-perkara yang buruk. Dan di hujung itu beliau menyatakan keadaan yang kacau bilau itu muncul tatkala apa? Idza kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Ramai orang-orang yang mampu membaca Quran dan hadis tapi kurang faqih yang faham. Ramai orang yang menjadi pemimpin, kurangnya amanah, dan orang yang menjual akhiratnya untuk habuan dunia. Saya mendoakan sahabat saya rapat, saya mungkin orang akan kata bias ataupun tidak, tetapi satu orang yang saya hormati, satu orang yang rakan, saudara Muhammad Kamil Abdul Mun'im, supaya Allah memberikan beliau petunjuk, diberikan bimbingan untuk menjalankan amanah. Ialah satu tempat yang diuji sesiapa pun berada di situ. Namun alhamdulillah pada setakat hari ini kita dapat lihat tindakan beliau melalui surat tersebut adalah sesuatu yang dibenarkan dalam peraturan pentadbiran. Ia mungkin dikritik, tidak dipersetujui secara moral dan yang lain, namun secara undang-undangnya masih lagi berada di atas on track. Dan juga semua kepada pemimpin-pemimpin yang berada di Putrajaya yang mempunyai kuasa, bahawa ia bukan saja urusan dunia tetapi urusan akhirat. Dan moga Allah berkati rakan-rakan, teman-teman pimpinan, sehingga nanti kalian mampu untuk mengangkat kepala dan berbangga kalian telah melakukan yang terbaik untuk agama, bangsa dan negara. Itu ulasan saya. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.